Bismillah. Jadi hari ini kita kongsikan satu info tentang musim sejuk di Mekah dan juga Madinah. Jadi kita kalau buat umrah, biasaan kalau berada di Madinah, cuaca musim sejuk, paling sejuk bawah dia dalam lingkungan 7 darjah Celsius sehingga 5 darjah Celsius lah, itu dalam pagi waktu subuh macam tu. Kalau di Mekah pula dalam kurang 12 ke 10 macam tu. Dia Madinah sejuk lagi daripada kawasan di Mekah. Jadi apakah barang-barangan yang diperlukan? Okey, yang pertama semestinya jaket. Kalau ada jaket, tu bawa jaket lah. Badan kita dah terbiasa dengan cuaca di Malaysia, jadi susah sikit kalau orang tak biasa tu, tak biasa keluar negara ataupun tak biasa ke tempat yang sejuk, dia badan susah sikit nak adapt. Kadang-kadang boleh bisa semua kan, batuk semua, bibir kering. Jadi barang kedua yang diperlukan ialah disebabkan bibir kering, Vaseline. Untuk bagi lembab, bagi kita punya ni tak merekah bibir ni kan. Kadang-kadang dia akan rasa merekah tu elak macam tu, kita ada Vaseline. Next is kalau ada perkara apa-apa yang tebal, bawa lah kan, sarung tangan, stokin, sebab sejuk lah. Sebab sejuk. Tapi kalau orang dah biasa tak ada masalah lah. Kalau macam orang yang dia orang Malaysia tapi contoh macam dia kerja ke tempat yang sejuk pun, dia kerja kat luar negara, yang mana kat luar negara tu ada kawasan yang sejuk, masih lagi acceptable lah. Kalau belas-belasan bawah atas 5 tu masih acceptable. Lelaki dan perempuan lah ni kalau tak buat umrah. Kalau rasa macam kalau kita jalan kaki dengan tak berselipar tu menyebabkan kita sakit kan, tak pagi sejuk semua, tu macam dipakai selipar umrah tu. Nanti boleh tekan link kat bawah untuk beli selipar umrah. Dan pakaian kena banyak sikit lah. Kadang-kadang orang pakai baju 2-3 lapis. Next is obat-ubatan. Jadi rasa kalau macam dalam anggarannya badan kita ni, imun kebiasaan kita ni cepat semua, cepat demam, cepat batuk. Dan kalau orang nak lidah terbiasa dengan ubat-ubatan, bawa lah, kita ada masalah pun ubat-ubatan boleh. Jadi itulah dia sebut sedikit. Jadi baju, pakaian kena banyak, pakaian kena tebal. Tu dari segi Vaseline semua, ubat-ubatan kalau nak bawa boleh, bergantung kepada individu tersebut. Dan kalau orang tu dah terbiasa sangat dah, dia memang dah biasa dengan sejuk ni, tak payah apa-apa, badan dia dah normal dah, badan dia dah adapt dengan cuaca, kita tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada jemaah tu sendiri, apa-apa pun. Yang pentingnya ialah kami doakan yang terbaik untuk semua, semoga mendapat haji yang mabrur. Jumpa kami pada episod seterusnya.